Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM membuka satu kawasan winching point atau titik pengangkatan udara baru di Kem Salai Matahari bagi mempercepat operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak Sabtu lalu. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabarokzi Nur Ahmad memaklumkan pembukaan kawasan berkeluasan 9.3 meter persegi itu penting bagi memudahkan pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Semalam, pasukan penyelamat turut menemui botol air, bungkusan makanan ringan dan kesan tapak kaki yang menjadi petunjuk baru dalam operasi pencarian. Langkah itu diambil kerana winching point sedia ada di puncak Bukit Batu Putih dan puncak Bukit Berapit 2 memerlukan tempoh perjalanan lebih jauh untuk tiba ke lokasi pencarian. Ketika ini, 36 anggota penyelamat berada di kawasan pencarian sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu. Mereka turut bermalam di kawasan puncak gunung bagi memastikan operasi SAR dapat diteruskan tanpa henti. Jaslinda dilapor hilang ketika menyertai aktiviti pendakian Trans Spencer Chapman bersama 13 peserta lain dan 2 malim gunung perhutanan melalui laluan pos Gedung Gunung Bah, Gading Gunung Batu Putih, Kuala Lumpur 23 Mei lalu.